Okay, saudara-saudara sekalian, we are live now daripada studio DND nak menceritakan tentang yang dinamakan bijirin yang A type. Maksudnya kalau dari segi orang buat kajian tu dia ada A, B, C. C tu jangan makanlah kalau ada biji-biji yang berbahaya seperti peanuts, yang lama, yang dah lusuh, bahaya sangat. Jadi seeds yang kelas A ni antara yang terbaik. Satu ni antara yang diharapkan semua, termasuk lelaki kena dengar malam ni. Kenapa? Saya ulang lagi sekali, lelaki. Sebab dia ada kaitan dengan prostate dan ... Baik, nombor satu, hari ni kita nak cerita tentang kalau you makan hari-hari, apa dia? Topiknya, makanan hari-hari yang dinamakan pumpkin seed. Ni, biji labu ni. Biji labu yang dikupas lah senang. Kalau you nak gigit macam kuaci, kalau belum dikupas, memang nampak cantik. Dia putih kan cover kalau sebelum you buka tu. Dalam dia warna hijau. Dan you boleh makan, walaupun boleh makan raw tu maksudnya mentah. Tapi saya galakkan you sekurang-kurangnya goreng sedikit atau air fry dia sedikit. Selalunya you beli tu mungkin ada yang dah bergaram, mungkin yang tak bergaram. Kalau boleh ambil yang tak bergaram, you balik letak garam bukit yang sihat atau RX salt, you buat sendiri. Boleh? Apapun dia tidak bermasalah sebab sodium klorid tu bukanlah dangerous sangat. Kalau you makan, berapa dosnya saya akan bagi sekejap lagi. Baik, lagi sekali anak-anak muda yang tak pernah tengok apa tu dinamakan kuaci labu. Senang cakap, kuaci labu atau biji labu yang kalau you makan tiap-tiap hari dan berapa banyak pula you makan setiap hari, boleh ke? Jawapannya apa nak jadi kat badan you? Ini dia. Terutama sekali, pumpkin ni sebenarnya ada banyak dia punya mineral dan vitamin dia. Kalau you dengar nanti macam you tak percaya pula. Sebab kalau kita duk gigit makan sambil tengok Netflix ke, tengok wayang ke, kalau budak-budak muda kan, orang tua-tua tengah duk sembang-sembang mengopi ke, relax-relax, cari pumpkin ni daripada makan kacang-kacang lain. Sebab apa? Nombor satu, dia taklah semahal macam kacang macadamia. Badam mahal tak? Almond mahal tak? Yang saya tahu macadamia, Brazil nut, tu mahal lah kan. Tapi yang ni lebih murah. Apapun, nombor satu, dia tinggi dengan protein. Saya nak you makan satu hari 3 sudu ni. Katakan you makan 3 sudu ni. Sudu makan ni, 3 sudu sehari. Okay? Lebih kurang 30 gram beratnya. Dia banyak tu pun dah 150 kalori. Setengah pinggan nasi punya power. So kacang-kacang ni jangan main tau, okey. Walaupun dia top tetapi dia punya kalori tinggi juga. Sebab tu you kena hati-hati kalau terlalu banyak lupa diri makan ni. Nombor satu, dia tinggi dengan protein. Saya dah kata tadi dalam cuma 3 sudu tu dah ada 7 gram protein. Kalau you tak faham 7 gram ke berapa gram ni, agak-agak lah. Okey, jadi dia ada protein dia cukup tinggi. Lepas tu dia punya karbohidrat tak setinggi protein, cuma 5 gram. Fiber dia pun tinggi juga. Tapi yang paling tinggi ialah, siapa tahu apa? Dalam ni ada omega 3 juga. Walaupun tak setinggi macam sacha inchi oil tu, tapi dia terkenal. Kalau tak ada flaxseed, tak ada apa lagi satu, chia seed. Of course kalau tak ada sacha inchi, you boleh makan kuaci labu atau biji labu ni. Okey, itu yang orang ramai tak tahu tu, sebab dia bukan saja ada omega 3, dahsyat tak? Dia ada omega 6, dia ada omega yang berbentuk 9 pun ada, tetapi yang paling yang orang tak sedar, dalam ni ada vitamin E juga. Cuma jumlahnya kecil. Sebab tu saya kata kalau makan hari-hari, insya-Allah omega ni pun banyak mainkan peranan untuk kita punya kesihatan. Nombor dua, dia ada healthy fat. Baru saya sebut tadi, lemak-lemak yang sihat. Nampak macam tak berminyak apa pun kan. Tapi cuba you tekan tengok biji-biji ni, dia akan keluar minyak. Tu macam olive oil jugalah kan. Minyak-minyak sihat, minyak kelapa semua tu. Zinc, cukup tinggi. Sebab tu zinc ni, saya nak cerita untuk orang lelaki tadi dengar. Dan isteri-isteri yang kalau suami malas nak dengar, tak apa, you cerita kat dia, bang, belajar makan kuaci ni ataupun pumpkin seed ni,
Biji labu, abang kalau abang malas nak makan pun, Minah tolong suapkan. Suap kat dia 3 suap satu hari, tengok apa jadi. Tengok apa jadi tu jawab sendirilah. Dia bukan macam, tak baiklah cerita-cerita ni malam ni nanti you kata nak cerita benda makanan dah cerita pasal tu pula. Tapi ada kaitan dengan sperm pun. Didapati, ni kajian ya, siapa yang rajin makan pumpkin seed ni, sperm you akan lebih sihat. Maksudnya dia lebih strong dan maksudnya dari segi fertility, kesuburan pun bagus. Dan tadi saya kata dia ada kaitan dengan prostat. Inilah antara satu kebaikannya, sebab dia ada apa lagi? Sebelum saya cerita prostat tu, dia ada selain zinc, dia ada vitamin E. Dan vitamin E ni memanglah boleh untuk banyak kebaikan kulit, mata, jantung, lepas tu pituitary lagi, otak lagi, dan bagi mereka yang menopause pun vitamin E mainkan peranan. Jadi dalam pumpkin ni ada juga minyak-minyak yang sihat dan termasuk vitamin E dan manganis pula. Manganis tak apa juga, dia sikit peranan, tapi yang lebih kuat peranan untuk kesihatan kena kacang, tapi manfaatnya sampai magnesium. Magnesium ni kalau you dapat dalam badan kan, ramai orang pun tak cukup magnesium, macam tak cukup macam tak cukup vitamin D, tak cukup vitamin omega 3 tu kan. Ni pun antara satunya. Jadi kalau kita nak asyik nak pergi cari ubat, ada jual, tetapi kita tak tentu sama ada sintetik atau tidak. Cari daripada Tuhan dah jadikan biji ni. Jadi biji ini ada dinamakan magnesium yang tinggi. Jadi kita boleh gantikan makanan-makanan ubat tu, dan dia digandingkan dengan potasium. Lagi satu, bila you dengar perkataan magnesium, potasium, cun gila. Sebab apa? Dia banyak kemampuan untuk turunkan blood pressure, untuk bagi tidur dengan lebih tenang, menjaga jantung. Ada lagi dia boleh sampai jaga tulang pun. Masalah satu lagi dipanggil blood glucose. Jadi selalunya saya akan keluar ke padang cerita untuk menurunkan glukos secara alami. Inilah salah satu biji yang saya recommend. Apa nama? Pumpkin seed. Okay. So jangan lupa ada sikit lagi tentang antioksida. Dia kuat dengan antioksida you. Maksudnya antioksida ni apa? Selalunya kalau nak sihat badan, kita kena kurangkan oxidation dalam badan kita. Maksudnya dalam badan kita ada sel-sel, dan dalam sel-sel tu kalau kurang oksidasi ni selalu saya sebut perkataan kampung apa dia? Berkarat. Maksudnya macam kita letak apple, bila kita dah potong kulit tu, perasan tak? Lepas berapa jam dia jadi warna tukar ke kelabu ataupun ke brown-brown kan? Kalau you biar sampai malam sikit lagi, dia sampai tak boleh makan lagi dah. Dah lah dia color bertukar, kecut pula lagi kan? Sebab semua tu adalah proses apa? Oksidasi. Jadi dalam badan kita, proses tu berlaku setiap hari, setiap minit, beribu-ribu, bermilion-milion sel, tetapi alhamdulillah Tuhan bagi konsep regeneration. Dia bertukar, berganti, dah berapa puluh tahun dah dia buat kat kita. Jadi bila adanya makanan-makanan seperti pumpkin seed ni ataupun biji labu ni, alhamdulillah. Kan? Sebab apa? Kita tahu dia ada bahan-bahan yang boleh membantu supaya sampai kurangnya masalah-masalah kesakitan ataupun penyakit yang serius-serius. Sebab apa? Bila bermula daripada oksidasi lah, akan jadinya inflamasi. Sebab orang kadang-kadang tak tahu. Aku tak buat apa pun. Aku tak bagi badan aku rosak ke, pergi accident ke, faham tak? Tak pergi makan benda pelik-pelik, hidup bau yang pelik-pelik. Tetapi aku macam tak sihat je. Kenapa? Kita lupa yang body kita ni boleh dengan pemakanan saja. Kalau tak cukup, bahan seperti magnesium, potasium ni semua ni, maka dia akan turunlah apa yang dinamakan proses untuk lawan oksidasi yang dinamakan antioksidan tu. Jadi inilah antara antioksidan yang teratas dalam pilihan-pilihan seed, biji-biji. Ada banyak lagi kan, biji lain kan. So ingat, sebab tu dia diletakkan kategori A ni, biji ni. Lepas tu dalamnya juga ada bahan pohon-pohon. Pohon ni ada macam-macam bahan, tapi antara bahan yang terkenal dalam pumpkin seed namanya phytosterols. Bila you dengar perkataan steroid yang alami,
Ingat steroid yang alami. Kalau yang tak alami itu yang kat hospital ada juga steroid. Tapi yang alami Tuhan bagi dalam pokok, dalam buah dan dalam biji. Sekarang saya cerita, dialah membantu lawan oxidation, dia membantu melawan inflamasi. Inilah phytosterol yang boleh membantu menghilangkan sampai masalah benign prostatic hyperplasia. Ini maksudnya prostat orang lelaki boleh bengkak bila bertukar wajah ataupun umur mereka dah tukar 50 ke atas, rajin-rajin setiap 10 tahun kemudian dia lagi besar, lagi besar. Jadi masalah kencing kerap waktu malam, waktu siang kencing tak lawas ataupun terkucil-kucil, pernah tak berlaku pada diri kita? Saya cerita lelaki lah. Dan kalau doktor kata dia cuma bengkak, tapi you punya petunjuk darah semua masih normal, PSA kan ada result-result yang tertentu lah. Yang pentingnya doktor kata you cuma bengkak, ada dua cara. Satu, makan apa-apa hormon atau ubat atau inilah dia ganti kepada you nanti, ikut cakap dia. Kalau dah lega, Alhamdulillah. Tapi boleh tak you bantu dengan pumpkin seed? Kalau you agak-agak dengan dulu tak makan pumpkin seed, nampak langsung lambat, nak bergerak, nak kecut semua tu kan, ambil pumpkin seed. Dan kita tambah dengan suppress lah kan. Sebab suppress memang dibuat untuk kecutkan bahan-bahan ataupun benda yang bengkak-bengkak. So, okey, kita habiskan sikit lagi tentang dia boleh men-alkalinekan body kita. Oh, sebenarnya ada lagi tau. Kalau nak cerita pasal pumpkin seed ni panjang, saya pun tak sangka. Tak apa, kita habis setakat yang mustahak saja. Yang mustahak lagi ialah dia boleh mengurangkan ataupun mengkontrol muscle cramp. Tahu tak muscle cramp? Setengah orang dia tahu kejang aja, malam-malam tertidur pun sampai terbangun-bangun. Sebab apa? Cramp. Muscle cramp tu jangan main. Orang yang pernah kena dan selalu kena, cuba you check. Mungkin pumpkin seed ni boleh membantu. Sebab apa lagi sekali? Dia ada magnesium dan potassium. Terutama sekali magnesium. Lepas tu apabila tadi saya kata dia tinggi juga dengan serat. Mungkin saya tak sempat nak cerita, tapi tahu sajalah buah-buahan, kacang-kacang, biji-biji ni selalunya serat antara yang tinggi. Okey. Bila tinggi tu masalah digestion you, pencernaan you, masalah sembelit, masalah-masalah kalau diarrhea, dia memang boleh sampai tu yang dia boleh kontrol diabetes, boleh kontrol obesity pun. Walaupun dia tinggi kalori, tapi kalau you ambil secara sederhana, dia boleh menurunkan berat badan. Okey, tambah. Yang penting ialah kolesterol. Dia boleh menurunkan kolesterol, dia boleh menurunkan you punya LDL dan meningkatkan HDL sebanyak 16%. Ni kajian lagi. Jadi kalau kita kata nolah, kau buat cerita je, orang dah sampai ada berapa persen pun peningkatan kalau makan lebih kurang berapa saya kata tadi 30 gram sehari. 30 gram saya kata berapa? 3 kali ni, 3 sudu ni. Boleh kot. Ingat you makan lebih daripada lebih daripada 30 gram lah kan kalau dah sambil galik-galik makan tu. Tapi sampaikan dia boleh turun arthritis, takkan you tak nak? Sebab apa dia boleh turun arthritis? Sebab dalam tu ada zinc. Ingat tak saya cerita? Ada anti-inflamasi. Dan dia senang menurunkan saya kata bengkak-bengkak. Lepas tu kidney stone. Memang kalau nak makan, inilah antara bijirin ataupun seed yang boleh kita bantu supaya kalsium oxalate. Apa dia kalsium oxalate? Kalsium oxalate tu adalah, kalau kidney stone tu content dia, diperbuat daripada kalsium oxalate namanya. Jadi tak apa, nama tak ingat tak apa, tapi yang nak boleh pecahkan dia secara natural, nak mengurangkan penumbuhan atau tambah lagi balik kidney stone, batu karang tu, inilah dia. Okey. So seterusnya tadi saya tercakap tentang tidur kan. Sebab apa? Dia tinggi dengan dua benda. Satu dipanggil tryptophan, dia tinggi dengan magnesium. Lagi sekali, ingat you dah dengar 10 kali kot berkaitan magnesium ni. Inilah dia.
kan? So kalau orang tak tahu, orang asyik nak pergi makan pil je. Betul tak? Oh, tadi doktor kalau dah ada omega 3, pasal apa nak makan lagi, katakan saja inci, ada benda yang tinggi jumlah, ada benda yang tak tinggi. Jadi dia omega 3 dia tak berapa kuat, tetapi dia magnesium kuat. Jadi yang ini kalau dah ambil, tak payahlah nak pergi beli lagi. Sebab apa? Magnesium semua ni, dia dengan tryptophan tadi bagi senang tidur. Daripada tryptophan tadi kan dia boleh jadi, kalau you ingat, susah nak ingat ni, dia jadi apa nama, serotonin dan melatonin. Bila you tengah tonin kat ujung tu, boleh tidur lah, boleh tidur dengan best. Bukan dekat tidur best, dia berquality sleep. Maksudnya quality itu ada nilai yang bagus, tak adalah mengigau-ngigau sangat. They call it high quality sleep. Dahsyat. Heart health, jantung. Maklum saja, dia lagi sekali magnesium membantu mengkontrolkan blood pressure dan membuka saluran darah dengan memperbanyakkan nitric oxide. Alamak, cerita malam ni macam tak sangka. Kadang-kadang bahan-bahan atau cerita-cerita yang lebih besar sikit je bermanfaat. Yang ni cerita tentang ni je, macam ni je you angkat. Dahsyat konsep dia macam moringa. Moringa lebih kepada multivitamin, mineral ataupun trace mineral yang super supplement tu, kan? Multivitamin yang orang kata apa, menyeluruh. Yang ni pula macam makanan yang menyeluruh secara boleh tambah-tambah sebagai apa, cicilan je, makanan-makanan tepi-tepi sambil relax-relax, tunggu kapal terbang nak jalan. Ambil lah pumpkin seed ni contoh. Lepas tu dia untuk mata pun boleh, untuk gallstone pun boleh. Pernah dengar apa hempedu? Lepas tu untuk parasite pun boleh. Parasite ni maksudnya dalam kita punya usus ada kod worm, ulat-ulat ke ataupun cacing-cacing ke, ataupun dia pun antibakteria, antifungus semua. Apa yang dia tak buat? Saya tadi sambil nak habis saya punya tulisan ni, nota-nota saya ni, saya kata, aku kalau macam ni semua dia boleh buat lah. Sampai cerita lelaki pun dia boleh bantu. Tahu cerita lelaki? So tak apalah. You cuba dulu, lepas tu you beritahu saya. Increase immunity, meningkatkan daya tahan badan lagi. Lepas tu diabetes, saya dah sebutkan tadi, dia stabilizekan glukos you. Dia mengurangkan masalah spike, kenaikan gula secara mendadak, dan dia mengkontrolkan blood glucose you. InsyaAllah dia juga dapat mengurangkan insulin resistant. Dan saya ingat-ingat nak tutup dah tadi, tapi bila saya tengok tulang pun dia boleh kuatkan untuk menurunkan masalah osteoporosis. Ni orang perempuan, bila you dengar ni, perkataan osteoporosis ni selalu kita risau lepas menopausal nanti. Betul tak? Rajin sangat perempuan, kadang-kadang jatuh, patah tulang dan sebagainya. Berhati-hati sebab kalau dah macam tu susah. Selalu doktor-doktor kata kalau lepas pada patah tulang pinggul ni, jatuh kat toilet berapa, umur dah 60-an ke atas, senang nak goodbye. Itu petanda-petanda. Kalau jatuh dah patah, tak mau baik tulang punggung tu. Okey, apa pun. Yang penting untuk orang lelaki yang senang botak atau orang perempuan yang rambut suka gugur, ini antara makanan yang diharapkan you rajin makan. Sebab untuk hair growth, untuk kuku, orang kata apa, cantik lah kalau ambil bahan ni. Sikit lagi tentang menopausal tadi tu, you kena tahu setiap bahan yang ada tu dia mainkan peranan bila kita menopausal nanti, ataupun kalau dah lepas, Alhamdulillah. Tapi kalau mereka yang tengah ada hot flush, tengah ada malam night sweat, berpeluh malam-malam tu, atau mood you selalu sangat naik turun, lepas tu hormon lah, macam betul-betul tak balance masa tu, maka boleh tak you amalkan pumpkin seed ni. Selain daripada zinc, vitamin B dia ada omega 3, dia ada vitamin E, dia ada ni lah, antioksidan semua tu. Memang ada satu bahan nama lignan. Nama tak ingat apa, tapi yang ni yang specialized untuk jaga orang yang lepas putus haid nanti. Okey, saya dah habis. Walaupun ada 3-4 lagi, tapi itu tak berapa mustahak sebab saya nak fokus pada penyakit-penyakit yang besar. Antara kanser yang dia bantu banyak ialah kanser of the prostate.
Kanser-kanser lain kalau dia boleh bantu dari segi, kalau prostat dah boleh dia bantu, mestilah dia juga boleh bantu kanser-kanser yang lain. Tapi yang kajian dibuat lebih kepada prostat. Macam puas hati. Okey. So saya mengharapkan you belajar dan amal-amalkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hidup anda dunia ni bahagia, akhirat anda syurga. Apa lagi? Selalunya let go and feel good lah kan. Senyum. Jangan lupa. Bye. Jumpa lagi.